Kelab gergasi Manchester United terpaksa menelan kepahitan apabila gagal mencatat kemenangan berdepan pasukan Asian All-Stars selepas tumpas 0-1 pada aksi Piala Cabaran Maybank di Stadium Bukit Jalil pada 28 Mei yang lalu. Kekalahan kumpulan terbabit telah menimbulkan rasa kekecewaan yang amat mendalam kepada penyokong mereka. Tengok sajalah di media sosial, ramai yang marah dan sedih dan tak kurang juga ada yang mengejek. Tak terkecuali, PMX tidak ketinggalan untuk berseloroh mengenai kekalahan Manchester United di akaun media sosial rasminya. Kata beliau, gagal lagi Manchester United nak julang piala dan harapnya tak turun ke Championship lah. Terpaksalah penyokong Manchester United masuk gua sebab nak sorok malu. Tapi tak apa, kan dah biasa kalah, jadi kalau masuk gua pun mungkin tak ada masalah. Alah bisa, Tegal biasa konsepnya. Biasa tengok dalam TV je kan, skuad The Red Devils ni kalah. Sekali, tak sangka berpeluang untuk menyaksikan sendiri kekalahan mereka depan mata. Namun, dalam pada semua sedar ralik mengejek tim Manchester, pengendali Manchester United, Ruben Amorim, memuji akan padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang menjadi pentas perlawanan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United. Beliau tidak menyangka Malaysia mempunyai stadium yang sangat cantik dan memiliki kualiti yang sangat baik. Malahan, Ruben turut berpendapat Stadium Nasional Bukit Jalil adalah antara yang terbaik di ASEAN. Maksudnya di sini, perlawanan di antara ASEAN All-Stars dan skuad Red Devils pada malam 28 Mei hari itu, satu Asia Tenggara tengok kualiti padang Stadium Nasional Bukit Jalil sehingga Ruben Amorim pun puji. Pujian tersebut tentunya satu pengiktirafan besar buat Malaysia. Kecantikan padang tu bukan datang secara tiba-tiba. Sebelum ini, padang di stadium berkenaan menggunakan rumput jenis cow grass. Namun, selepas insiden memalukan, apabila padang tersebut banjir akibat hujan lebat sehingga menerima kritikan hebat, langkah penambahbaikan telah pun diambil. Sebagai penyelesaian, rumput padang tersebut digantikan dengan rumput jenis Zion Zoysia, iaitu rumput yang sama digunakan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Rumput ini telah digunakan oleh Tengku Mahkota Johor ataupun TMJ, satu langkah yang nyata menaikkan taraf fasiliti padang negara. Selain itu, masalah air bertakung ketika hujan juga berjaya diatasi hasil inisiatif Menteri Belia dan Sukan Hanayo yang telah menambah baik sistem saliran padang serta menjalankan beberapa kerja naik taraf lain. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam menyediakan fasiliti sukan bertaraf antarabangsa dan membuka mata dunia terhadap kemampuan negara dalam menganjurkan acara sukan berprestij.